kadang-kadang selalu disakiti oleh orang yang paling kita sayang dan paling menyayangi kita pun. Takkan dia sengaja sakitkan kita. So siapa yang sengaja sakitkan kita? Di saat dunia kian kelam, hati resah mencari pegangan. Kau hadir. Sebab orang Ustaz, bila Ustaz cakap ni, dia macam telur di ujung tanduk lah. Patah dia kata. Sebab tergelincir. Betul. Tapi dalam proses pencarian, daripada segi hukum, proses pencarian biasanya dia akan tersesat dulu. Sesat, lepas tu baru dapat. Betul. Kan? Maksud dia macam lah, macam orang kata terantuk, baru tergadah. Jadi macam mana konteks belajar ilmu macam tu, Ustaz? Pertama kita minta simpang lah. Kita minta simpang. Doa yang selalu kita doa ialah Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, minta tunjuk benar tu sebagai benar dan bagi aku ikut, dan minta yang batil itu ditunjuk batil supaya aku boleh jauhi. Itu doa kita dengan Allah sentiasa begitu. Kemudian kadang-kadang ada hikmah Allah nak bagi kita jumpa salah dulu. Sesat pun. Hikmahnya apa? Supaya kita jumpa yang betul, kita hargai betul-betul. Kadang-kadang kalau kita tak pernah salah jalan, kita take for granted. Banyak lagi tarikat lain. Nanti aku masalah dengan guru ni, cikgu lain je. Tapi bila kita tersesat dulu, kita jumpa yang betul. Ya Allah. Sayanglah, sayang. Aku dulu dah macam-macam hal kan. Ada juga kawan-kawan saya yang salah masuk tu. Dia jadi lain lah. Ada macam isim, ada macam-macam. Ada yang puasa 40 hari. Dia kata rasa diri tu dah boleh nak terbang lah. Ada yang jenis boleh keluarkan roh pula. Ada. Saya kata Bahaya orang. Bahaya. Kata ini semua tak kena jalan ni boleh pergi lagi jauh lah. Tapi kalau macam Ustaz cakap ni, kalau dilihat balik saya rasa sabda baginda Rasul tu sallallahu alaihi wasallam berkaitan di dalam tubuh wanita terdapat seketul daging. So, kalau baik-baik, saya rasa yang ni adakah dia berkaitan dengan zikir-zikir tarikat yang akan membimbing, ataupun dengan menggunakan akal hati dia boleh kawal dengan ilmu lah. Maksudnya dengan ilmu biasa ni membaca kan, automatik dia berkawal, ataupun itu yang dimaksud oleh Nabi adalah daging tadi itu adalah mulai zikir-zikir yang dapat buka, macam Ustaz kata tadi, mata hati tu kan. Ya, hati ni yang mempengaruhinya banyak. Ilmu salah satu, terutamanya ilmu yang buat kita amal, itu salah satu. Kemudian zikir ni penting. Sebab apa? Sebab kita nak mempengaruhi lintasan. Hati kita ni yang mempengaruhi kita ni lintasan tu. Hati ni dia macam filter. Apabila dia filter hati kita, so lintasan-lintasan buruk tu tertapis. Tu yang banyak masuk masalah tu. Bila hati dia tak zikir, was-was yang masuk. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. So dia dah masuk dekat dada dia tu. Dada ni peringkat awal kita punya alam rohani lah. Dada. So dia tembus pergi ke hati. So kita biar dia sampai dada je. Jangan dia masuk ke hati. Dia masuk ke hati, dia dah mula kacau. Jadi bila kita zikir, dada kita tu ada filter. Bila allazina yazkurunallah, dia ingat kepada Allah, qiyaman berdiri pun dia ingat, tasbih ke mana-mana, wa qu'udan duduk pun dia zikir, wa ala junubihim baring pun dia zikir. Apa jadi? Bila dia wa yatafakkarun, bila dia fikir, dia mula fikir tentang kejadian langit bumi, dia mula fikir tentang Allah dan penciptaan. Macam ingat tu. Ingat dia itu, ingat yang ke arah kehambaan, ingat yang ke arah buka kepada kenal Allah. Bila zikir dan fikir itu dalam konteks kehambaan, barulah dia akan hasilkan hati yang qalbun salim tu. Mudah membentuk akhlak. Contoh, kalau bila kita mudah faham bahawa semuanya daripada Allah, kita nak baik sangka dengan orang mudah. Husnuzon. Oh tak, ini semua Allah yang takdirkan. Melalui dia ni bukan ialah contoh, kita kadang-kadang selalu disakiti oleh orang yang paling kita sayang dan paling menyayangi kita pun. Takkan dia sengaja sakitkan kita. So siapa yang sengaja sakitkan kita? Di sebalik dia lah.
Allah SWT. Test tengok kan. Masa Allah sengaja sakitkan kita sebab Allah nak bagi pahala. Dan satu-satunya yang menyayangi kita dan menyakiti kita kerana sayang ialah Allah. Mak kita tak buat begitu. Mak kita tidak menyakiti kita kerana sayang. Sebab tu kita tak perlu sabar dengan mak kita. Kalau kita sabar dengan mak kita terasa, betul tak? Mak saya dah lama sabar dengan mak. Dia jadi lain. Padahal sabar kan mulia. Tapi sabar bukan kepada mak, sabar kepada Allah. Ya, mak, Allah uji kita dengan mak yang mungkin menyinggung, mak yang tak faham. Tetapi jangan sabar kepada dia. Sabar kepada sebalik dia, ya Allah, iaitu Allah. Sebab Allah yang sangat menghargai kita, sabar kepada dia. Sebab dia yang suruh. Dan kita pun tidak akan rasa lemah sabar dengan Allah sebab kita tahu kita dapat sesuatu. Kan? Kita sabar dengan manusia, dia tak bagi apa-apa pun. Tapi sabar dengan Allah memang dia suruh. Dan kita tidak akan ada satu masa kita kata, ya Allah, saya dah lama sabar dengan kau. Maksud, tak mungkin. Kita rasa kehambaan kita tu. Kita rasa dia layak buat apa saja. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita sabar, ini kita kembali kepada Allah. So, ini the beauty, kecantikan tasawuf. Kalau orang tak mengaji, macam mana dia nak nikmati benda ni? Dia tak rasa lah. So dia nak baik sangka pun kena paksa diri. Pasal dia tidak ada filter misalnya, tidak ada guru yang bimbing cara dia zikir, apa yang kena zikir, apa yang perlu dibuat. Pengalaman bila Ustaz bercakap tadi, dia ada juga berlaku dalam sejarah hidup saya. Alhamdulillah. Jadi saya tengok hidayat ni, macam Ustaz kata tadi, milik Allah tu, saya percaya itu adalah memang Allah yang pegang. Betul. Nak campakkan hidayat macam Sayyidina Umar menceritakan. Macam mana Sayyidina Umar pergi nak bunuh Rasulullah, tetapi bila terdengar ayat Quran, dia pergi jumpa adik dia kan. Bila tu adik dia baca ayat Quran tu, hati dia menjadi luluh. So bermakna manusia ni dia boleh turn dalam keadaan yang bila Allah nak bagi. Tetapi mungkin dalam konteks ujian. Tetapi pada orang yang berada di tahap syariat, dia akan terasa ujian tu beban. Tetapi kalau dia di fasa yang berada di fasa hakikat, dia akan mungkinlah, saya rasa, sebab saya tak mungkin tak asal kan, dia akan merasa dalam keadaan tu lebih ringan daripada yang di bawah. Jadi yang berada di tahap dia panggil kesedaran lah, yang dah tahu, melihat semua, dah nampak Allah kan. Tetapi benda tu ialah macam mana kita nak wujudkan komuniti kita ni, masyarakat sekarang ni nak berbalik daripada cabang ilmu tadi ni, maksud saya, supaya dia menjadi satu benda yang standard. Sebab Ustaz kata memang itulah agama. Betul. Tetapi cabang tu dipisahkan. Ada orang pergi belajar di Mesir, bidang mengaji Quran, bidang bahasa Arab, bidang ni. Kenapa benda tu berlaku, Ustaz, dalam keadaan tu? Sebab ilmu ni berkembang. Ilmu berkembang. Ketika zaman Nabi SAW, agama ni dia tidak diajar sebagai ilmu, semata-mata ilmu. Agama ini dipercontohkan. Agama ini dipengaruhi, saling mempengaruhi. Sebab tu Nabi SAW sebut, Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu atas agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Maka tengoklah dengan siapa dia berteman. Maksudnya dulu agama ialah proses asimilasi pengaruh. Tapi bila orang nak mempercontohkan agama itu makin kurang. Maknanya siapa seumpama Nabi SAW? Jadi ketika para sahabat yang ramai pun tidak mungkin boleh mempercontohkan keseluruhan keagamaan yang ada pada diri Nabi SAW. Maka muncullah Sayyidina Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW dan memulakan proses pengubahan antara agama secara praktikal kepada agama secara pembelajaran. Walaupun Nabi SAW yang bercakap, tetapi Jibril yang pecahkan soalan itu. Jibril kata, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam, akhbirni di hadis tu ada khilaf, ada yang iman dulu, ada Islam dulu. Riwayat Islam Bukhari lain, riwayat Muslim lain, tapi kedua-duanya sama. Akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, ataupun akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam. Kemudian akhbirni anil ihsan. Jadi Jibril memecahkan ataupun menyusun hadis itu, menyusun cara Nabi sampaikan
yang selama ini Nabi tidak pernah menyampaikan cara begitu. Sebab itu ketika setelah Jibril pergi, Nabi SAW tanya kepada Sayyidina Omar, atau dari Bani Sa'il, kau tahu tak siapa yang tanya tu? Sayyidina Omar, asalnya para sahabat ni, dia macam perasan. Sebab yang datang tu wajahnya macam Dihyah Al-Kalbi, seorang sahabat Nabi SAW. Sebab kalau orang somebody yang datang tiba-tiba dekat dengan Nabi macam tu, mesti kena halang. Tapi muka sahabat, jadi mereka cuma pakaian terlalu bersih, rambut terlalu hitam, jadi dia tak nampak macam berjalan di bumi. Dia macam baru turun dari langit lah contohnya. Jadi Nabi SAW bila tanya, kau tahu tak siapa yang tanya tu? Jadi Sayyidina Umar kata, Allah wa Rasuluhu, Allah dan Rasul lebih tahulah. Sebab mereka pun confused. Sebab apa? Pertama, kekemasannya. Dan yang kedua, bila tanya, dia jawab, Sadaqta, engkau betul. Sahabat tidak ada macam tu. Tanya kemudian membenarkan Nabi, itu macam nak test Nabi je. Kau tanya kemudian kata, betul lah. Audit lah kan. So ini bukan Nabi ni. Ini bukan Dihyah Al-Kalbi. Jadi bila Nabi SAW tanya, Sayyidina Umar jawab begitu, Nabi kata, Haza Jibril, itu Jibril yang atakum yu'alimukum dinakum. Dia datang mengajar kamu agama kamu. Dia datang kepada kalian. Walaupun datang kepada Nabi, tapi datang untuk mengajar kalian. Maknanya dari situ bermulanya menisbahkan taklim kepada orang yang menyusun ilmu. Subhanallah. Jadi Nabi lah orang pertama menisbahkan mazhab. Orang kata ini mazhab Syafi'i, daripada mana datang? Ini Nabi SAW kata ini mazhab Jibril. Itu Jibril datang mengajar kalian agama kalian. Padahal Jibril tak mengajar pun. Jibril hanya tanya je. Yang jawabnya Nabi. Begitu juga ulama'. Ulama' susun saja. Ilmu masih Nabi. Tapi kerana Imam Syafi'i susun, maka jadi mazhab Syafi'i. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari susun, maka jadi mazhab Asy'ari. So, susunan itu yang memulakan nisbah kepada susunan itu ialah Rasulullah SAW. Bahkan para ulama' pun panggil hadis itu hadis Jibril. Padahal hadis itu hadis Nabi. Mana ada hadis Jibril? Hadis Nabi lah. Kan? So, hadis Jibril. Maknanya, itu satu satu rahsia menunjukkan perkembangan ilmu agama. Dan bila Jibril mula memecahkan tu, apa maksudnya? Maknanya ilmu tu boleh dipelajari satu-satu. Kalau nak belajar semua satu hari memang tak selesai lah. Jadi, tetapi jangan ilmu yang dipelajari secara berasingan tidak menyebabkan kita belajar ilmu lain. Itu silap kita. Maknanya bila belajar ilmu yang secara terpisah ini, tidak faham mereka ialah interdisiplin, saling memerlukan, maka kita jadi tempang lah. Contoh macam ilmu fardu ain dia mesti habis 3, kau belajar 2 je, macam mana nak selesai? Tasawuf tak nak belajar, tinggi pula tu, tinggi apa je belajar dulu lah. Another level Padahal penawar bagi hati tu tak adalah susah, basic aja. Sebab sekarang sebab tasawuf tu dimomokkan sampai penawar bagi hati pun tak mengaji. Sampai ada orang datang kepada saya, dia cakap, Ustaz, saya bukan nak mengumpat lepas tu dia mengumpat. Maknanya dia rasa tu bukan mengumpat. Saya kata itulah mengumpat. Tapi saya cakap benda betul. Saya cakap mengumpat memang cakap benda betul. Kalau cakap benda salah, fitnah. Mengumpat ni kita cakap benda zikru akhika ma yakrah. Sebut apa yang saudara kamu tak suka dengar di belakang dia. Kalau kamu sebut depan dia tak suka. Maknanya benda betul. Walaupun betul, tapi benda tu memang dia tak suka. Dia tak suka dengar. Kau cakap belakang dia, kalau kau cakap depan dia tak suka. Oh, macam tu lah ngumpat. Maknanya orang tak selesai fardu ain. Dia tak ambil yang basic tu. Basic tak selesai. Jadi dia kata, Ustaz, penat lah saya. Dia kata, Ustaz, sabar saya ada batas. Saya kata sabar tak boleh ada batas. Yang ada batas tu tahan marah. Tahan marah lah meletup itu tahan marah. Sabar tak boleh ada batas. Sebab apa? Kita sabarkan kepada Allah. Kalau kita sabar kepada Allah ada batas, kita nak pergi ke mana? Ya Allah, sabar saya ada batas. Ya Allah, dah lama saya sabar dengan kau. Macam mana kita nak berhadapan dengan Allah? Istilah tu kan. Istilah. Jadi sabar pun orang tak faham. Mengumpat pun orang tak faham. Hasad pun orang tak faham. Jadi banyak benda yang tasawuf tak selesai. Akhirnya fiqh pun terbengkalai. Akidah pun tak sampai. Tak sampai.
Dalam gelita kami mencari